Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Alamak, minta maaf banyak-banyak, saya tak perasan saya tertekan button slow motion. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan keadaan bilik di Zenith Hotel Putrajaya. Jadi kepada sesiapa yang mungkin nak booking di sini dan nak tahu keadaan bilik di sini macam mana dan macam mana keadaan view dan lain-lain, mungkin video saya yang tak seberapa ini boleh memberi gambaran dan membantu anda untuk membuat keputusan anda. Pada 13 hingga 14 Jun yang lepas, saya ada program PIGAS iaitu Public Goal Achiever Summit. Program ini adalah anjuran tim kami iaitu G100 Network di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Jadi sambil tu saya nak share sikit apa yang berlaku dalam program ini. Jadi dalam program ni kita ada membincangkan pelbagai tips dan cara macam mana kita nak dapat pendapatan pasif bersama Public Goal, dan yang paling penting pendapatan pasif yang kita bina tu mestilah besar. Minimum kita nak dalam 2 ke 3 tahun kita buat bisnes Public Goal, kita dah ada minimum pendapatan pasif sebanyak RM5,000. So dalam program macam ni lah kita akan bincang, kita akan fikirkan dan kita akan berkongsi macam mana kita nak cepat-cepat capai matlamat kita tu. So saya buka peluang kepada anda yang berminat nak menjadi dealer Public Goal, nak dapat pendapatan yang besar bersama Public Goal, nak bina passive income, nanti boleh hubungi saya untuk kita bincang ke, slot talk ke. Jadi bolehlah saya bentangkan segala game plan, strategi dan apa yang Public Goal dan G100 boleh tawarkan kepada anda sekiranya join empire kami. Tapi sebelum tu kena ingat satu ni, saya tak cari dealer yang lemau, yang sentiasa nak kena disuap. Saya mencari business partner yang betul-betul nak berjaya bersama kami. Okey, Swiss macam biasa, pakai kad. Kemudian ini adalah dia punya depan ni lah, pintu masuk depan dia. Okey, dia ada drinking water. Dia pakai pipe macam ni. Ada dia punya penapis. Okey, siap dengan penapis semua. Dan sinki depan. Okey, kita nak tengok dia punya toilet. Okey, kalau bilik yang saya ambil ni, saya tak tahulah, nanti mungkin ada beberapa jenis bilik ke. Tapi bilik yang saya dapat ni, toilet dia terpisah. Okey, terpisah dengan bilik mandi. Okey, sebelah kiri toilet, jenis duduk macam ni. Okey, macam biasalah, pipe. Ada dia punya tisu. Dan juga ada ni. Okay, ni saya pun tak tahulah apa kegunaan dia. Mungkin boleh berhubung dengan orang luar ke. Jadi kita tengok kalau ada telefon dekat luar. Okey, kemudian kita tengok bilik mandi. Okey, bilik mandi kita ada shower. Yang ni jenis pemegang macam ni. Okey, macam biasa semua lengkap. Bathtub. Dan bilik yang saya dapat ni adalah jenis ada gelas macam ni lah, boleh kita tengok ke sebelah sana. Okey, tapi masalah lah, tak tahu lagi macam mana nak tutup dia punya tirai dia. Okey, yang ni kita punya bilik tidur kita. Okey, dapat katil queen 2. Okey, kemudian ada kerusi ni, TV lengkap lah macam hotel biasa, TV semua lengkap. Okey, yang ni dia punya bilik tidur dia. Okey, macam mana? Mungkin boleh tuan-tuan perempuan nak tahu macam mana keadaan hotel Zenith Putrajaya ni. Jadi ini bilik yang saya dapat lah. Seterusnya kita nak tengok dia punya view. Okey, yang ini saya dapat view. Oh, memang ngam, betul-betul boat lalu. Okey, view Tasik Putrajaya. Memang cantik lah. Ini adalah bridge Tasik Putrajaya. Okey, malam nanti kita tengoklah view macam mana. So ini adalah sekarang pukul 6 petang. View dia macam ni. Okey, matahari belah sana. Okey, so tuan-tuan perempuan, ini saja keadaan hotel Zenith Putrajaya. Zenith saya pun tak tahu nak sebut. Kalau salah sebut, boleh betulkanlah dekat komen, ataupun boleh nanti bagi tahu macam mana sebutan yang betul. Okey, nanti kita cuba tengok macam mana kita nak
tutup tirai ni? Mungkin family ke, kita datang dengan kawan ke, ada group ke kan? Jadi macam mana kita nak tutup supaya terlindung lah mandi? Okey, nanti kita tengok macam mana. Kita tengok macam mana kita nak tutup tirai ni. Okey, kita cuba turun sampai habis. Mungkin dia tertutup, tak tahu lagi, kita tengok. So tutup. Okey, so dia tutup kena ni lah. Kita kena susun corak dia mungkin. Nanti kita cuba tengok daripada luar. Okey. Okey, kita cuba tengok daripada luar, nampak tak? Susah juga kan? Atau saya pernah tengok dia ada button. Mungkin ada button. Okey, tak apa. Kita tengok dulu luar macam mana. Kita tengok luar. Oh, tak boleh. Tak boleh. Ni macam mana nak tutup Ush. Problem. Okey, sekarang pukul 8 malam lebih. Nak tengok view pada belah malam macam mana daripada lokasi bilik ni. Jom kita tengok. Okey, ni view di sebelah malam Tasik. Kemudian ada Jambatan Putrajaya. Cantik kan? Yang problem yang ni tadilah, kita punya bidai untuk toilet, dia boleh, kita kalau nak mandi kena susun ikut shape dia tadi tu. Tapi masih ragu-ragu lagi kalau tim ataupun ada kawan ke mandi dalam, boleh nampak ataupun tak. Nanti kita cuba seorang duduk dalam, boleh nampak ke tak boleh nampak. Ini adalah suasana belah malam. Okay, kita tidur sini. Kemudian ada view Tasik. Ni dia punya ni semua tandas. Okay, macam biasa. Okay, selamat pagi. Sekarang pukul 7.30 pagi. Jadi jom kita tengok view daripada bilik. Apa ada dekat luar, macam mana keadaan dia. Jadi ini adalah keadaan waktu pagi daripada view bilik saya. Macam ni. Okay, memang nice. Dan ni pun ada tim Public Goal. Boleh jogging. Okay, memang hebat lah. Bilik mandi tak ada masalah, boleh tutup. Kita susun layer by layer. Okay, settle. Tempat makan sebelah sini. Dan di sini menghadap Tasik Putrajaya. Jadi itu saja video ringkas tentang bilik Zenith Putrajaya. So mungkin video ni dapatlah membantu tuan-tuan perempuan yang mungkin nak duduk kat sini ke, macam mana keadaan dia dan sebagainya. Dan yang paling penting, kepada siapa yang belum lagi ada akaun Public Gold, yang nak menabung emas di akaun Gap ni, okey, kita sinilah. Sini dia cantik sikit kan. Okey, so boleh hubungi saya untuk kita buka akaun Public Gold. Di mana akaun Public Gold ni, kita boleh menabung emas serendah RM100 sahaja. Tak wajib beli tiap-tiap bulan. Dan yang paling penting, gram yang kita simpan dalam akaun tu kita boleh withdraw kan, kita boleh keluarkan emas fizikal. Paling kecil 0.5 gram.